Kenapa korang sibuk nak tanya pasal hidup saya? Ini soalan panas yang kita akan tujukan kepada Abang Meh, lelaki paling handsome di AI team. Okey, boleh tak bagi ciri-ciri wanita idaman Abang Meh? And bagi tahu kenapa? Kenapa korang sibuk nak tanya pasal hidup saya? Boleh. Ciri-ciri wanita yang saya nak tak banyak pun. Cantik. So maksudnya Abang Meh ni memilih rupa lah? Ya, betul. Kita kena pilih rupa. Betul. Sebab rupanya nak menyelamatkan sudah. Nampak aku bercakap. Ya, betul, saya pilih rupa. Kalau korang tak pilih rupa, nak masuk tandas pun kita cari slipper yang cantik. Apatah lagi masuk dalam hidup kita kan? Betul tak? Yang tukar tanya ni, kita tengok boyfriend dia cantik, handsome ke tak? Yang kedua, kena kaya. Kaya? Oh, jadi aku nak senang. Yang Luke Meh ni kaya ke tak? Kaya tapi nak kaya lagi. Oh. Kena perempuan yang berduit lah. Nampak lah muka berduit, muka berduit. Nampak ke Pak? Kau kesusahan je ni. Kenapa saya cari wanita berduit? Sebab saya tak berduit. Sebab kau sara hidupnya. Perempuan kita kena tukar. Kena perempuan sara hidup. Boleh sara hidup aku tak? Kalau tak boleh sara hidup aku nak cari perempuan yang boleh sara hidup aku. Carilah perempuan yang bersara hidupmu. Mana ada lelaki yang bersara hidupmu? Lagi dah. Soalanmu. Okey. Bila wanita yang berduit ni automatik dia adalah wanita yang berdikari. Itu je yang sebenarnya yang berdikari lah sebenarnya. Oh, berdikari saya lah. twist. Oh, faham. Okey, yang ketiga. Yang ketiga. Sekejap, saya kena tengok diri dia dulu. Sebab ni lah idaman saya. So maksudnya yang ni lah idamannya. Ya, tak layak jadi idaman ke dia ni? Layak, sangat-sangatlah sesuai. Saya suka wanita yang bermisai.